Agar-agar santan gula Melaka memang sedap buat minum petang. Tengok rupa pun dah terliuk, tak boleh tahan. Apa kata, jom kita buat sendiri. Mula-mula kita masukkan 200 ml santan ataupun 1 kotak kecil santan kelapa rasaku ke dalam mangkuk besar. Kemudian kita tambahkan sedikit garam untuk menaikkan lagi rasa lemak-lemak tu nanti. Tambahkan 1 biji telur dan pukul sehingga bacuan sebati. Dah cantik dah macam tu. Elok. Dan masukkan 1 liter air ke dalam kuali dan tambahkan 3 ketul gula Melaka. Nak wangi lagi, boleh tambahkan daun pandan. Dan kita kacaulah sampai gula tu betul-betul larut dan sebati. Dah hancur dah gula tu, kita boleh keluarkan daun pandan. Yalah, takkan kita nak letak daun pandan dalam agar-agar. Tak cantik pula nanti. Okey, sekarang kita tambahkan serbuk agar-agar yang tiada warna dan perisa. Serbuk agar-agar ni nanti dia senang larut. Senang, tak berketul nanti. Cantik agar-agar kita. Masukkan campuran santan dan telur tadi. Kacau perlahan-lahan sehingga mendidih. Guna api yang agak sederhana. Jangan besar sangat. Nanti hangus. Part ni lah yang kita nak buat dia macam tekstur lumut tu. Nak bagi dia nampak cantik kan. Biarkan ia menggelegak selama 2 minit sambil dikacau selalu. Jangan berhenti kacau, nanti tak elok pula nanti. Okey, boleh tutup api dan pindahkan ke dalam bekas kaca atau lut sinar macam ni. Baru nampak cantik. Biarkan seketika di luar, nak bagi sejuk sikit. Kemudian kita boleh masukkan ke dalam peti ais. Makan sejuk-sejuk barulah sedap. Rasa agar-agar santan gula Melaka ni memang sedap. Rasa manis gula Melaka, rasa lemak santan tu just nice je. Tekstur pun cantik je. Bolehlah cuba resepi ni untuk minum petang. Nak sedap lagi, guna santan kelapa rasaku. Rasa yang ku rindu. Cuba, jangan tak cuba. Jangan tengok saja.